Ya mau kau dah pandai buat parmesan chicken cantik macam ni. Habiskan video ni. Jadi dada ayam tu kita sudah belah setengah. Kalau terlalu besar, belah setengah supaya dia jadi tipis. Okey, lepas tu kita perap dengan oregano, garam, lada hitam dan juga sedikit minyak. Lepas tu kita masuk ke tepung. Masuk tepung. Lepas tu masuk telur. Okey, lepas tu masuk breadcrumb guys. Tekan dia supaya semua breadcrumb terkena dengan ayamnya. Gorengkan ayamnya. Lepas tu kita saringkan. Letak tomato sauce di atas ayam. Mozzarella. Parmesan. Panaskan oven 250. Kita masukkan lebih kurang dalam 5 minit ataupun sampai cheese dia cair. Wah, yo. Belum sekarang.